Jika kos untuk sebuah parti politik itu tinggi, bagaimana bersama merancang untuk mengekalkan ideologi dan integriti tanpa membiarkan kewangan parti berbudi pada orang kaya contohnya? Yang ini kadang-kadang saya haraplah masyarakat pun, yalah, ini tanggungjawab kami juga untuk berkongsi secara telus. Sebab itu kita akan berlaku telus kan, berapa wang yang kita berjaya dapatkan daripada orang ramai, berapa perbelanjaan, untuk apa dibuatkan. Kerana kita nak kena ubah budaya dalam masyarakat kita ni. Sebab orang kita pun kadang-kadang, bukan semualah, adalah golongan-golongan tertentu, walaupun mereka bukan orang politik, dia orang biasa, tapi impression dia first and foremost, kalau parti baru ini, oh mana dapat duit ni, oh banyak sebab nak buat parti ni perlukan puluh-puluh juta, untuk bertanding dalam pilihan raya perlukan puluh-puluh juta. Mana kau dapat semua ni? Itu ialah corruption. Sebab itu bersama kita nak kena berfungsi, dan operasi kita itu secara berbeza lah. Saya yakin bila saya nak mulakan projek bersama ni, kerana saya pernah melaksanakannya tahun 2016 ke 2018, masa PRU 2018 dahulu. Dalam tempoh 3 tahun itu dia tak sampai 3 tahun pun, kita mula Jun 2016, kita habis 2018, maksudnya 2 tahun kan. Dalam tempoh 2 tahun itu, kempen pilihan raya yang diuruskan oleh IMVOK melibatkan 50 kerusi parlimen daripada calon-calon PKR dan amanah, dan juga saya ingat lebih kurang 20 DUN, jadi 70 calon kan. 70 calon itu termasuklah melibatkan kaki tangan sepenuh masa yang melaksanakan kempen lebih kurang 100 orang, dan sukarelawan lebih kurang 43,000 orang di kemuncaknya. Keseluruhan kos operasi, termasuklah bahan kempen, semua digital media, data science, semua tu, keseluruhan kos untuk tempoh 2 tahun itu ialah 11 juta. Dan sumbangan orang ramai melalui IMVOK yang dibelanjakan untuk memenangkan PKR dan PH pada ketika itu untuk tempoh 2 tahun dan 50 kursi ialah 11 juta. Baik, 11 juta tu sebenarnya kita memang dah ada rekod yang kita dah boleh berjaya dapat melalui crowdfunding dan fundraising 11 juta daripada orang biasa. Jadi kalau contohnya bersama nak menguruskan pilihan raya akan datang, saya rasa kami boleh raise daripada orang ramai sebanyak 5 juta. Kami boleh raise, saya rasa, sebab saya dah melaluinya kan. Dan untuk kita berbelanja 5 juta dalam pilihan raya, maksudnya kita tak boleh buat macam parti-parti lain lah. Masalah yang berlaku dalam parti sekarang, baik UMNO ke, baik PKR ke, hatta amanah DAP ke, PAS ke, Bersatu, ialah kita bagi duit tunai. Katakanlah jentera nak pasang bendera pun kena bayar. Kemudian hatta PAS pun, program itu mesti ada makan besar. Makan besar itu ada caterer kena bayar. Jadi pilihan raya ini ialah satu perniagaan yang cukup besar kepada orang-orang berniaga, kerana mereka jadi supplier. Kemudian calon tu kena bagi ratus-ratus ribu, sebab calon nak pergi jumpa orang, bagi duit. Dan untuk bagi orang balik mengundi contohnya, termasuklah PAS jangan lagi balik buang minyak, kalau balik mengundi kena pergi jumpa, kutip duit minyak. Itu yang jadi sampai 1 juta 2 juta satu kursinya. Bersama akan memang minta maaf lah, kita tak bagi duit, dan kita akan gunakan sukarelawan sebaik-baiknya. Dan yang kita sediakan ialah kempen kita, kemudian kita akan buat secara digital media sebaik yang mungkin, dan kita akan pastikan kempen kita itu tidak menelan belanja yang besar, dan kita memang akan bergantung kepada sumbangan orang ramai sepenuhnya. InsyaAllah lah kalau buat begitu, maka kita akan bebas daripada sumbangan niagawan ini. Kalau orang kata saya gila sebab saya nak buat benda yang tak pernah dibuat oleh parti lain, mana ada, kita orang dah buat lah tahun 2016 ke 2018 tu yang PKR menang tu.
Orang tak pernah tanya masa PKR menang 2018 tu, macam mana PKR cari duit? Mana ada PKR ada duit? Anwar Ibrahim dalam penjara. Saya tinggal kapai-kapai nak bayar semua ni. Kalau saya nak ungkit, memang tak habis buku kajang lah aku nak tulis semua ni kan. You tinggalkan kami terkapai-kapai. Kak Wan ke Izzah ke tak ada bagi duit 1 sen pun. Akhirnya we have to rely on rakyat biasa, and we raise 11 million, and because of that kita menang. So sebab itu saya yakin, dan saya sekarang ini pun saya tak nak sebut lagi lah berapa crowdfunding yang kita dah dapat selepas 2 minggu. Ni lebih kurang 2 minggu kan daripada pelancaran bersama kan. Minggu depan nanti saya sebut lah. Bila saya sebut, saya rasa orang terkejut. Sebab orang tak sangka sumbangan itu telah sampai ke peringkat itu. Sumbangan itu definitely dah 6 angka. Banyak dah sebenarnya. Tapi yalah, saya nak kena tunjukkan breakdown berapa banyak kita perlukan semua ni, supaya orang terus akan menyumbang lah. Dan kita memang dah plan untuk fundraising dinner yang pertama akhir Jun. Kau dah book kan masa aku kan? Akhir Jun. Dan insyaAllah lah, kita minta maaf sikit lah bila kita buat fundraising. Kita kadang-kadang memang nakal sikit lah. 1 tiket 1,000, kerana yang datang ini ialah orang-orang profesional Melayu, Cina, India yang sanggup bayar 1,000, 5,000 dengan harapan kajian bertukar lah. Sebab itu saya terpaksa keluar PKR dan buat bersama ni. Sebab kalau kita tanya pandangan diorang ni, apa perasaan diorang masa kita nak menang 2018 sehingga Anwar Ibrahim keluar penjara dahulu, these people seorang-seorang bagi 10,000. Saya ada budak Petronas, nama saya tak sebut lah, nak kata dia kaya pun tak pun, wanita. Sepanjang kempen Invoke 2016-2018 tu, dia bagi RM15,000. Kemudian dia beli t-shirt beribu-ribu. Saya tanya dia, you nak buat apa? Beribu-ribu ringgit lah, bukan beribu-ribu keping t-shirt kan. Saya tanya dia, you nak buat apa semua ni? Dia kata tak apa, this is the only way. Saya tak boleh nak saya tak reti politik, saya tak boleh nak tu. Jadi cara saya ialah saya ada duit sikit, saya bagilah. Setiap kali ada dinner ke, dia akan beli 1,000, 2,000. And sebenarnya ramai rakyat Malaysia macam ini. Politicians je yang malas untuk, sebab dia tak nak berdepan dengan rakyat untuk duit RM20, RM30 ni. Sebab senang jumpa toke bagi 20 juta kan. So it's not going to happen, because dalam bersama yang saya value most is my independence to say what I think is right or wrong. And saya sanggup tinggalkan jawatan sebagai menteri, saya sanggup kosongkan kerusi parlimen saya to protect that independence for me to call a spade a spade. Surely saya takkan termakan dengan toke-toke yang cuba nak beli duit. Lagipun satu lagi, bersama buat masa sekarang selamat daripada pengaruh itu, kerana toke-toke besar, businessman ni takkan datang dekat dengan bersama. Dia rasa bersama ni parti hopeless yang akan hilang deposit. Dia tak berminat langsung dengan bersama sekarang. So kecuali lah kami menang, then we have to make sure lah bahawa kita tak layan lah yang tiba-tiba tycoon, businessman yang datang ketuk pintu lepas itu. Lama 8 minit sebab soal duit.